Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pergi ke pekan membeli selasih, singgah sebentar membeli jamu. Dengan penuh hormat dan kasih, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama diberi Anis Raidah binti Abdul Rahim. Saya berusia 15 tahun. Saya merupakan anak didik sekolah menengah kebangsaan Puteri Titi Wangsa. Kod sekolah saya ialah WEB 0234. Pada waktu yang lapang, saya sering meluangkan waktu dengan membaca buku. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi buku yang pernah saya baca, iaitu Bangsa Cinta Pengedar Dadah umur 13 tahun. Buku ini ditulis oleh Kak Rashela Nur Ain dan Shasha Ali. Buku ini diterbitkan oleh Blind Hook. Buku ini mengandungi 116 halaman. Pernahkah anda terfikir seorang remaja seawal usia 13 tahun menjadi pengedar dadah? Dalam video ini, saya akan berkongsi tentang kisah Nadrah yang boleh terjebak menjadi pengedar dadah. Buku ini mengisahkan Nadrah yang mengikuti kakak dan abang iparnya bercuti ke Thailand. Namun, berakhir dengan tragis apabila ia diculik, didera dan dipaksa meminta sedekah oleh sindiket perdagangan manusia. Namun, apa yang lebih menyedihkan ialah semua yang berlaku ini bukan terjadi semata-mata, namun ianya telah dirancang oleh kakak dan abang iparnya disebabkan mereka berhutang dengan Ahlul. Naskah ini mengangkat kisah yang terjadi di dunia nyata, iaitu isu semasa perdagangan manusia dan eksploitasi kanak-kanak. Kanak-kanak berusia 10 tahun boleh jadi pengedar dadah. Bagaimana ianya boleh berlaku? Ianya boleh berlaku apabila kita janganlah mudah terpedaya dengan janji manis dengan orang. Contohnya, adik, nak abang belikan gula-gula? Jadi, apa yang boleh saya faham ialah buku ini mengandungi banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Buku ini telah menarik perhatian saya ialah kerana ianya menceritakan kisah benar yang telah difailkan dalam Juvana. Saya rasa amat gembira apabila membaca buku ini kerana ianya telah mengajar saya banyak perkara, iaitu janganlah pernah berjanji manis dengan orang dan janganlah mengikuti orang yang asing. Sekian daripada saya. Terima kasih.